Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 34. Apabila serbuk kalsium karbonat CaCO3 bertindak balas dengan 100 cm3 0.5 mol per desimeter cube asid hidroklorik HCl, masa yang diambil untuk mengumpul isi padu maksimum gas ialah 7 minit. Apakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas itu? Okey, yang pertama kena tulis persamaan kimia. So, kita ada kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik. Ini adalah tindak balas antara logam karbonat dengan asid. Jadi, hasil dia adalah garam, iaitu kalsium klorida, gas karbon dioksida dan juga air. Lepas tu, kenalah seimbangkan persamaan ini. So, kita letak 2 kat sini. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu, saya akan tulis maklumat berkaitan dengan soalan. Ini, 100 cm3 dengan 0.5 mol per desimeter cube asid hidroklorik. So, isi padu 100 cm3, kemolaran adalah 0.5 mol per desimeter cube. Itu untuk asid hidroklorik. Okey, so kita dah tulis information. Kita first kena kira isi padu gas karbon dioksida yang terbebas ni. Okey. Dan dia ambil masa dia berapa? T lah, saya ambil simbol bagi masa saya ambil T huruf kecil 7 minit. Okey, dia nak kumpul gas tu kan. So first adalah kira bilangan mol bagi asid hidroklorik. Okey, nombor 1 kira bilangan mol HCl. Guna formula apa? N sama dengan mV over 1000. M adalah 0.5, V adalah 100 over 1000. So, you akan dapat berapa? 0.05 mol. Ini bilangan mol untuk asid hidroklorik. Adakah bilangan mol untuk karbon dioksida sama? Tidak. Okay, so kita kena buat nisbah mol. Kenapa pula kena buat nisbah mol? Sebab nampak tak ni? Ni 2 mol. Ini 1 mol. Jadi kalau ini 0.05 mol, tak sama lah dah. Faham ke? Okay, HCl nisbah CO2. Kalau ikut persamaan kimia, ini 2 mol. Ini 1 mol. Jadi kalau dia hanya guna 0.05 mol, berapa ke bilangan mol untuk karbon dioksida ni? Separuh lah kan? Nampak tak? 2 kepada 1, 0.05 kepada 0.025 mol. Kalau tak nampak, what you can do adalah ini, ini A, B, C. So, it's actually A darab B bahagi C. Okey, dapat 0.025 mol, barulah ini bilangan mol untuk karbon dioksida. Adakah kita dah dapat isi padu karbon dioksida? Belum. So, macam mana nak cari isi padu karbon dioksida? Caranya adalah isi padu gas sama dengan bilangan mol, darab dengan isi padu molar gas. Berapa isi padu molar gas ni 24 desimeter cube per mol. Okey. Dapat apa ni? Tekanlah kalkulator. Okey, you akan dapat 0.6 desimeter cube. Tapi masalahnya, cuba tengok. Jawapan ni semua dalam unit centimeter cube per saat kan? Perasan tak? Okey. Bila jadi macam tu, maksudnya ini ni kena tukar kepada unit centimeter cube lah. 0.6 desimeter cube adalah 600 centimeter cube. Sebab dari desimeter cube nak pergi ke centimeter cube kena darab 1000. Adakah you dah dapat jawapan? Belum. Sebab soalan ni nak kadar tindak balas purata. Kalau kadar tindak balas kena bahagi dengan masa dia lah. Ingat tak lagi macam mana nak kira? So, kadar tindak balas purata ialah 600 cm3. Tengok betul-betul. Dia bagi apa? Alamak. Dia bagi 7 minit.
Tapi dia nak kira dalam saat. Nampak tak ni? Ni saat ni. Jadi 7 minit tu kenalah tukar kepada saat. 7 nak tukar kepada saat. Macam mana? 7 kali 60 saat. Betul tak? So it is 600 cm3 bahagi 420 lah kan? So you akan dapat 1.43 cm3 per saat. Okay, so jawapannya adalah B. Boleh? Okay, so buat slowly, understand the soalan. Lepas tu do it accordingly lah, jangan kelang kabut. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.